So hi guys, welcome back to my Sari channel. So hari ni adalah day 1, iaitu hari yang kita akan pergi ke Kuala Lumpur dan Putrajaya. So saya tak pasti lagi ke mana destination kita, tapi I will update all of you update all of you time by time lah. Okay, so hari ni outfit saya warna putih, tudung putih, lepas tu baju kemeja petak-petak and seluar hitam. And also we have here is Wan Asif. So Wan Asif hari ni pakai baju putih berkolor dan seluar hitam. So I will update you and you should stay tuned on my YouTube channel. So bye bye. So sekarang ni kita orang dah duduk dekat Kot Lanang. Okay, alright guys, so sekarang update baru je sampai dekat rambut. So sekarang jadi sekarang baru je sampai dekat Gua Musang. Berhenti dekat G Orange Gua Musang kejap untuk rehat dan makan. Okay, so sekarang ni nak rehat. Bye bye. Nanti gua usah lagi. RM10. Macam masak angin. Nak pergi semalam tak? Peace. Ni Guys, belum sampai KL lagi, tapi saya dah dihantui. Berapa ni? RM10. RM10. Oh my god. Ini kartun. Kartun lah. Oh, ni bunga. Ni saya dah ada. Desain saya dah ada. Sekejap. Right, so dah sampai Gua Musang ni pun dah dapat satu dah. Penangan. Asyik dia tak tahu nak beli apa. Saya nak belanja dia, tapi dia tak tahu nak beli apa. Asyik, where are you going? You wanna buy what? Hurry lah. itu. Lu dah. Hey, sing. Itu saja. Wangi. Saya pergi ni. Oh, air lori. Pergi gitu ya. Bandaraya Jalan Ampang. Mesti dah nak kena pin nak dekat awet Ampang. So guys, sekarang kita orang dah sampai dekat Ampang and tengah nak naik lift untuk ke lobby. So stay tuned. Go Asif, go. Letak dekat tepi dinding, tepi ni. Alright, letak sifat tepi ni. Bilik
bilik untuk 2 orang je. Okay, so jom kita review dulu. So, kita orang stay dekat di Royal Hotel. Ni ada yang kalau kena bayar lah kalau ada apa-apa jadi. Okay, so dekat sini dia ada bagi almari satu. And ada hanger macam biasa lah kan. Lepas tu ada cermin. Boleh siap-siap esok. Alamak, nampak lengan. Lepas tu ada meja dengan kursi. Kecil je lah. Hari tu rasanya sama je. Cuma ni duduk tengah. And this one ada TV dan ada katil queen satu. Ada aircon juga lah. And dalam tandas kita orang dah pernah stay dah dekat sini hari tu. Masa datang jalan-jalan tu. Okay, so macam biasa ada ni. Macam biasa lah ada bowl apa. Ada water heater juga. And that's all for reviewing. And we continue kalau ada lagi episod hari ni. So bye. Yo, kenangan. Ya, okay. Tunjuk kau belakang awak. Pada perkataan kau belakang awak. Atas, balik kiri. So hi guys. Okay, so sekarang ni kita orang baru je balik makan daripada balik makan nasi kandar dekat apa dah nama dia sih? Nama dia apa dah? Habibah. Apa dah nama tempat dia sih? Saya tak ingat dah, tapi adalah makan nasi kandar dekat tempat yang agak famous lah dekat sini. So, lepas tu kakak saya dia nak makan dia nak makan cream puff dekat cafe kenangan. So dah beli dah kan? Dah beli dah macam yang korang tengok. Lepas tu sekarang ni jomlah kita coba. Okay, jom kita coba. So jom. Penat lah. So ni ada di sini dengan saya. Saya ambil yang original. Kakak saya dia ambil yang coklat. Oh dah ya Allah, penat nak pegang. Tak ada stand ni korang. And lighting kalau kat situ gelap. So sekejap. Macam mana nak ambil ni? Okay, now ni dia cream puff dia. Nampak tak? Okay, so now saya akan try. Bismillahirrahmanirrahim. Ada